kita nampak dimensi-dimensi yang lain. Berbeza. Maksudnya ada alam lain. Dia bentuk alam lain ni dia tak susah pun untuk kita kenal. Dekat situ dia macam ada triangle. Ada macam cermin. Cermin ni sifat dia pantulan. Jadi bila saya lead untuk tim yang kedua naik, saya lead. So kita lead, Abang Khalid, saya, Abang Khalid, Abang Atta, Abang Mehmet dengan Mr. Anand. Okay, kita lead. Kita jalan, saya ada nampak satu triangle macam ni dekat pokok. So bila Abang Anan ni berdiri kat satu tu, kita tak nampak shadow Abang Anan. Maksudnya sepatutnya cahaya matahari tu tembak shadow dia ke sini. Dan semua orang dekat situ, semua yang dekat depan Abang Anan sebelum dia sampai triangle, semua ada bayang yang menghadap kat sini. Tapi Abang Anan tak ada. Bayang dia tak ada. So bayang dia ni dekat belakang dia. Wish, tiba-tiba kat belakang. Belakang dia. Jadi bayang yang sinaran tu dia dekat belakang. Jadi itu kita panggil triangle lah. Itu kita panggil dia dimensi yang sebelah lah, gaib lah. Jadi kita nampak situ, kita terkejut lah. Macam okay. Lepas tu panggil abang, abang, ni abang pusing belakang. Jadi kita ingat dekat situ je tempatnya. Jadi bila kita melangkau jalan, kita asal lah jalan ni mula-mula menjunam macam ni, Wan, nak kena panjat, nak kena naik tegak macam ni. Bukan macam ni Wan, macam ni. Nak panjat bukit tu. Jadi dah panjat bukit tu, kita fikir dimension tu, pintu pergi ke sebelah tu dah habis kat situ je lah. Bila dah sampai kat satu tapak rata, rupa-rupanya kita dah pun dekat dalam dia. Kita dah dekat dalam. Maknanya yang dekat luar tu, dekat sebelah sana, kita dah termasuk, dah terbalik. Kita ingat dekat tepi, kita elak dia. Rupanya kita dah dekat dalam. Jadi dekat situ dah haywire. Masing-masing dah boleh nampak macam dah tak ada nafas tau. Dah lelah. Yang tahu jalan jadi tak tahu jalan. Dia macam okay, relax jap. Jadi saya tak nak panikkan member-member kan. Tak nak panikkan semua. Saya cakap dengan Abang Atta dengan Abang Mehmet, bang, tak apa bang, lepak je lah. Kita buat santai sebab kita tak nak diorang terfikir yang diorang dah sesat kat dalam tu. Bang, tak apa bang, relax je bang. Sebab kita masuk tempat orang tau kan. Jadi relax je bang, duduk. Bila duduk, mata memerhati mana pintu yang nampak kan. Jadi bila Abang Anan berdiri ni, kita tertumpu dekat siapa yang tengah berdiri Wan. Jadi tengah tengok mana. Sekarang ni bila kita dekat tempat dia, kita tak ada bayang tau. Tak ada bayang langsung. Maknanya kita kosong. Dekat dalam tu tak ada seorang pun ada bayang. Jadi Abang Anan ni jalan. Dia tengah tengok-tengok lah mana kuat ada artifak ke kan. Ada ni ke apa. Jalan. Sampai satu point tu dia berhenti. Baru nampak bayang dia ke sana. Jadi terus, bang, saya rasa jalan ke depan abang ada lagi tu. Jadi semua ke depan. Bila ke depan tu, bila ke depan baru semua okey. Semua okey, sini. Kita ada satu lagi Cina lah, orang Cina, apa Teng Hua punya ni, orang bangsa Cina. Dia pun okey. Tadi macam panas lah, kenapa panas itu lah. Macam kita dah kat dalam dia, babe. Nasib baik kita tak nampak benda-benda pelik lah. Waktu tu masih tengah hari buta. Jadi okey, bila tengah hari buta ni memang kita berpandu dengan cahaya lah kan. Makin jalan, turun. Okey, diorang lepak, diorang stay. Waktu stay tu lah kita nampak macam ada satu ni lah, macam dia punya bentuk kan macam orang. Tapi dia punya rambut dia ni semua ni botak ni. Ni botak. Ni semua botak. Ni botak, dia sampai ke sini botak. Rambut dia gini je. Yang ini ke bawah, panjang sampai sini. Muka dia putih, mata dia sepek gini. Hidung dia kecil je. 2. Kat situ 2 orang nampak. 2 orang nampak. Tapi dua-dua diam. Dia saya tengok muka dia, dia tengok muka saya. Dengan orang lain lah. Dengan lagi seorang lah. Dia tengok muka saya tengok muka dia. Kita memang selalu lah, geng-geng kita dia tahu benda ni, dia bagi gitu lah, maksudnya turun. Jadi kita turun. Jadi kita tengok perhati dia rapat dengan yang Cina tu. Dia dapat dengan Cina tu, dia rapat. Jadi kita panggil, Jap, sini. Kita panggil Cina tu lah. Tengok ni ada barang lah. Kita tunjuk dia macam bagi jab tu terus pergi depan, jangan kat belakang lagi tau. Sebab dia follow jab tu. Dia follow jab. Mr. Anand ni dia bawa barang. Dia pun penat, tapi benda tu dia ikut jab. Kan dia ikut jab. Jadi dah main ikut jab, kita panggil jab depan. Jadi jab turun kat kita orang. Sampai kat kita orang. Jadi benda tu dia macam marah. Dia marah macam ni tau. Sini ada pokok, dia macam ni. Ni pokok kiri dengan kanan, dia pegang ni, dia kangkang. Macam tu. Dia macam ni. Gila. Macam tu lah. Mata dia mata kecil, mata macam biji saga. Biji saga kecil tu, tapi macam tu. Kau nampak dia tu. Yang abang yang nampak lagi seorang tu dah tepuk lah. Siang-siang buta ni tau kan. Yalah, tempat orang kan. Kita ni budak
baru datang. Kita nak menakutkan tempat tu pun tak boleh juga. Kita baru datang. So